Dua lelaki dan seorang wanita warga Thailand ditahan selepas dipercayai cuba menyelundup minyak petrol ke negara jiran bernilai RM15,619.20. Ketiga-tiga suspek itu dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan di Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang kira-kira jam 7.30 pagi tadi. KPDN Kelantan memaklumkan menerusi ops tiris, pihaknya berjaya menahan seorang lelaki berusia 53 tahun bersama sebuah kereta Proton Wajah dan 50 liter petrol dengan nilai rampasan keseluruhan RM5,193.50. Tangkapan kedua membabitkan seorang lelaki berusia 56 tahun dengan rampasan 60 liter petrol serta sebuah kereta Proton Wajah bernilai keseluruhan RM5,232.20. Manakala kes ketiga membabitkan seorang wanita warga Thailand berusia 35 tahun dengan rampasan 50 liter petrol dan kenderaan menjadikan jumlah nilai keseluruhan rampasan RM5,193.50. Ujarnya kesemua suspek mengaku petrol terbabit dibawa ke negara jiran untuk dijual di sana. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 8/4/A Akta sama kerana disyaki memiliki barang kawalan dengan niat untuk menyeleweng.